Taklah tengok orang puh dia buka. Moga kita ni tak boleh masuk tu gak. Kita pergi beli dah. Dia ni gak dia masak sedap. Daging pula dah. Ikan goreng budu ada belako. Ikan singgah. Sedap lah tengok. Kita nak beli benda-benda gitu tak ada. Jadi kita pergi macam kita beli biasa je lah. Ikan patin, ayam pedas, ayam goreng, daging goreng, hati goreng. Gitu je kita makannya. Bukannya beli sekaligus. Misalnya hari ni ikan patin. Lepas tu esok daging. Lepas tu lusa pula hati. Buat gitu je. Tapi gak sedap tengok hak dia tunjuk tu. Allah kita liu lah puasa-puasa ni. Adalah.